and welcome back to our third episode of Podcast Ngeteh Station untuk tahun 2026. Anda masih lagi bersama saya, Jannah, dan hari ni kita ada tetamu yang boleh dikatakan istimewa juga. Dia tak pernah lagi dalam Podcast Ngeteh Station ni, tapi mungkin ada satu podcast sebelum ni bersama dengan Mimos Junior Academy. So hari ni kita bersama dengan Director and Head of Mimos Junior Academy, Puan Nur Sakinah Abdul Samad. Hi, Hello, Jannah. Puan. Hello. How are Pagi you? Isnin, pagi Isnin yang sangatlah ceria. Jangan Isnin sangat. Hari ni bukan hari Isnin kita. Tapi hari Isnin IDMJA sentiasa berbunga-bunga dan berceria-ceria. Okay, walaupun kita pakai baju hitam, Yeah. mood kita kena ceria. Of course. Dia mesti akan ceria selalu punya. Especially Betul. berjumpa dengan host yang glams, meletup Itu macam betul. Jannah. Itu betul. Okay. Okay, so Puan Sakinah, tadi jam ke datang kat office? Biasalah Monday blues kan. Monday Tapi blues kita kan. jangan buat Monday blues tu untuk mengurangkan motivasi kita. Sebab bila kita nak jumpa budak-budak ni, kita kena sentiasa Kita kena hype juga macam yes, budak-budak. kita kena hype macam budak-budak. So, kita kena layan perasaan diorang pagi-pagi tu tak nak datang kan setelah 2 hari bersama mak ayah. Yang nak nangis-nangis sebelum lagi tu. Of course, especially 4 hari tak ada. Betul, kan? kita long weekend kan Ya, baru long ni. weekend. Nak cari mood balik tu sebenarnya susah. So, jangan spend time dengan siapa? Weekend. Kita spend time bersama yang tersayang. Okay, Alhamdulillah, itu yang terbaik. Katalah berkicap. Okey je. Okay, tak lagu je Okay, Okay. Puan Sakinah, sebelum kita nak go further lah kan pasal Mimos Junior Academy. Okay. Kita nak buat santai je. So mungkin kita boleh start dengan how was your childhood days? Well, cakap pasal sekolah kan? Betul, betul. Saya membesar dalam keluarga yang sangat besar. Adik-adik saya 8 orang. Okay. So, mak ayah saya jenis yang tidak mampu untuk menghantar anak-anak atau adik-adik saya ke tadika. So, none of my siblings went to preschool. None. So, and Alhamdulillah, tapi kami walaupun tak berprasekolah, saya dikurniakan ibu bapa yang sangat mementingkan pelajaran. So my mother, saya masih ingat lagi, dia akan ambil kotak tisu, dia akan potong-potong kotak tisu tu dalam bentuk squares dan dia akan tulis BA, BI, BU and that will become our flashcards. So every day saya masih ingat lagi akan ada sesi-sesi pembelajaran. So it was done in a very fun manner. So you homeschool lah daripada kecil? Very much homeschool. Alhamdulillah masa masuk darjah 1 tu boleh belajar, Dah boleh boleh mengira, membaca. menulis. Betul. So the 3M tu memang dikuasai lah. Cuma I think dulu dengan sekarang ni a little bit different sebab kita punya curriculum pun dah banyak. berbeza. Betul, banyak beza. So dulu masa mak mengajar tu sekurang-kurangnya kalau nak take a break tu senang lah. Betul. Dia Dia dalam rumah. fleksibel lah orang cakap. Very flexible. Kita kat rumah pula kan? Flexible, you call it flexible schooling arrangement. Sekarang kat workplace flexible work arrangement kan. Betul. Dekat rumah is flexible school arrangement lah. So Jannah macam mana? Menarik lah childhood Puan Sakinah tu. Sebab usually orang akan cakap saya tadika ni, saya tadika tu, betul tak? Saya adalah produk tadika kemas. Okay, kemas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Tapi kemas pun tak kisahlah. Betul. Kemas ke tadika mukmin ke tadika apa jua tadika. I think relatively semua tadika mahukan Betul, yang terbaik penghasilan untuk- anak-anak betul. yang terbaik. Betul. Saya rasa tadika kemas pun walaupun kita zaman 90s kan, tapi saya rasa saya banyak belajar lah daripada tadika kemas tu. Cikgu-cikgu pun best. Yes. Saya excited nak pergi sekolah. Betul. Apatah Ke lagi ada teman lelaki kecil itu. Kan, manalah tahu kan yang kawan-kawan rapat tu. Kan. Tapi so far Alhamdulillah lah macam yang Puan Sakinah cakap, walaupun tak kisahlah kita homeschool ke, kita belajar kat tadika ke, as long as kita boleh membaca, boleh Betul. mengira. Kita dah belajar basic tu, so nak pergi sekolah rendah tu orang cakap ada persediaan. Betul. Very true. And itulah matlamat prasekolah hari ni pun. Kita nak buat betul. persediaan kepada darjah 1 kan. So saya rasa dalam mana perkembangan pendidikan awal kanak-kanak ni, dia ada cabaran-cabaran yang tertentu. Betul. Tapi pendidik pada hari ni pun, I think masa you dekat kemas pun banyak cikgu-cikgu Betul. yang very much lemah lembut. Betul. Tapi Ada yang garang. of course. Yang garang tu buat saya nangis lah. Tak nak pergi sekolah tau dulu saya. Really? Seminggu mak saya tunggu kat tingkap. Mak ai lain macam tu. Betul, kita takut kan. Dah biasa betul. dengan mak. Tiba-tiba Betul. kena detach kan. Tapi itu So, masih macam- lagi berlaku hari ni. Yeah. Kan sebab institusi kekeluargaan tu dah semakin mengukuh. Betul. Kan parents pun ada yang banyak dah work from home. So hubungan antara anak dengan mak ayah tu Dah rapat. rapat. So bila mana ada detachment tu kena hantar ke sekolah tu,
saya masih lagi melihat hari ni ada parents yang terpaksa macam puan saya lambat lagi lah pergi kerja hari ni nampaknya. Anak buat drama dulu. Anak buat drama dulu bagi. Dia macam drama sangat tu, drama lagi. So benda tu sebenarnya perkara biasa lah, proses kan untuk budak-budak nak adapt dengan persekolahan. Betul. Kita cakap pasal Cahuk ni sebenarnya ada sebab kan, disebabkan Puan Sakinah director untuk Mimos Junior Academy. Yes. Mungkin Puan Sakinah boleh cerita dulu apa sebenarnya Mimos Junior Academy ni dan macam mana dia ditubuhkan secara ringkas lah untuk macam pendengar kita faham. Boleh. Okay. So technically Mimos Junior Academy ni sebenarnya baru rebranded. Okay. Sebelum ni ianya ditubuhkan 2000 lebih di mana ia dibina atas dasar sebagai benefit kepada staf Mimos. So it started off sebagai Tadika Tunas Cemerlang. Okay. So memang menepati untuk keperluan dan kehendak pekerja-pekerja di Mimos pada ketika itu. Masa tu pekerja-pekerja di Mimos kebanyakannya adalah muda remaja. Kita pernah menjadi muda dan remaja. Yeah. So oleh yang demikian towards the tail end 2024 kita decided untuk kita rebrand kepada Mimos Junior Academy, tetapi operated by Tadika Mimos Sdn Bhd. Okay. So di bawah rebranding Mimos Junior Academy ni yang dilancarkan pada Februari 2025, dirasmikan oleh isteri yang Amat Berhormat dan Menteri. Yes, okay. So kita rebrand kepada Mimos Junior Academy yang mana ianya lebih berasaskan kepada STEM. Ya, sesuailah dengan Mimos, kerana Mimos agensi di bawah MOSTI, maka kita mengetengahkan STEM ni lebih awal di peringkat awal kanak-kanak. Why is this important? Saya rasa sebab kita nak melahirkan minda-minda yang mencetuskan inovasi-inovasi. And the beauty of MJA today, or Mimos Junior Academy today adalah because kita berada dalam Mimos, kanak-kanak ini ataupun anak-anak MJA yang comel-comel ni dapat merapatkan diri mereka dengan teknologi Mimos. Itu orang cakap tu pakar IT, pakar ekonomi. Sebenarnya lagu tu dah lama daripada zaman kita kecil. Tapi kita dah realisasikan sekarang ni daripada Mimos Junior Academy. So part and parcel daripada kurikulum sebagai kurikulum tambahan, student-student ini akan dibawa masuk ke makmal. So diorang dapat extra experience. Yes, extra experience. Walaupun kadang-kadang tu kita tak bagilah researcher bagi sangat kan. Teknologi jargon teknologi tu. Overexpose pula kan. Betul. So tapi dia faham dari segi robotics, so they create interest kan. So itu yang kita nak. Kita nak minda yang inquisitive, minda yang lebih bersifat problem solving, yang kreatif, exactly, critical thinking sikit. Betul. Okay, macam pun saya kena cakap tadi STEM. Okay, so apa yang membuatkan MJA ni berbeza dengan tadika-tadika kat luar sana? Mungkin Puan Sakinah boleh highlight sikit pasal STEM ni, sebab mungkin ada orang kat luar sana tak tahu STEM tu apa sebenarnya. Okay. Sebab orang mungkin ingat STEM tu is the batang. Ya, STEM ataupun STEM ni, kan? stamping. Stamping kan stamping ataupun stem kertas tu kan. Betul. Okay, so STEM is Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ada kepelbagaian. Some tadika bagi stream, Science, Technology, Religion, Engineering, Arts and Mathematics. Panjang tu stream. Ada juga yang STEAM, STEAM. So dia drop the R. Okay, drop the religion. So kita tak nak berkata ke arah yang panjang-panjang sangat, sebab kita kena sedar bahawa students ni mereka juga mungkin ada aktiviti luar bersama keluarga. Betul. So kita bagi yang basic, yang mana itulah yang kita nak fokuskan. So kita fokus kepada STEM. How are we different? Okay, kita hala tuju MJA dalam erti kata STEM ni adalah memastikan kanak-kanak belajar, explore dengan cara yang fun. Okay, dengan cara yang fun. So kalau you tengok diorang punya sesi pembelajaran pun, it's very much role play, dia very much hands on. Sebagai contoh, minggu lepas kita buat dough. Okay? Donut tu, so that dia bukan sahaja look into macam mana donut tu terjadi, tetapi ia juga memberikan sensory, the motor skills, interaction, bila campur-campur what happens. Okay, and then kita masuk yeast lagi, dia exactly. akan kembang lepas tu. It's a good experience. Betul, it's a good experience. Dan
diorang dapat berinteraksi dengan kawan-kawan in a very fun manner kan. So ada tu yang ambil calik kat muka kawan. So it's dia tidak menghilangkan perasaan kanak-kanak tu Betul. untuk mencuba untuk bergurau senda. Sebab messy play ni penting kan. Betul, Sakinah? messy play ni sangat penting. Satu is for your motor skills, Betul. okay, your sensory dan juga you punya behaviour. Yang saya nampak daripada segi perbezaan, kita menjurus kepada very quality education. Okay, so nisbah cikgu pun ada ratio kepada dengan kanak-kanak. So bila mana kanak-kanak diberikan perhatian yang Cukup lah, khusus, yang khusus. cukup, ya. So dia punya proses pembelajaran tu akan jadi lebih bermakna. Sebab kadang-kadang cakap pasal nisbah cikgu dan juga students kan. Kadang-kadang kita tengok setengah tadika ni terlalu ramai student, cikgu kurang. Ataupun mungkin cikgu ramai, student pula kurang. Tapi jaranglah student kurang kan. Jarang. So, Tu tak cukup marketing tu kalau kurang tu. So mungkin Puan Sakinah boleh bagi pendapat sikit lah. Berapa yang sesuai sebenarnya untuk seorang cikgu nak handle student ni kalau kat tadika? Technically itu adalah requirement daripada KPM, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana untuk tadika swasta dia ada ratio 1:15 students. 1:15 pelajar. Jadinya bila 1:15 pelajar ni, at least cikgu pun dapat memberikan tumpuan yang penuh. Student pun orang kata terpelihara daripada segi emosi sebab cikgu dapat bagi perhatian. Fokus lah. Yes, cikgu dapat bagi perhatian. Tapi ada kalanya juga it's better to be smaller. Saya lebih suka 1:10. Orang cakap. Tapi kita follow lah KPM punya guideline 1:15. Dan Alhamdulillah setakat ni di MJA kita sangat mematuhi peraturan tersebut yang mana 1:15. So even kita ada 18 orang student 4 tahun pun kita tetap bagi 2 cikgu. So kalau ikutkan 1:18 boleh kalau, je kan boleh macam je. range Tapi tu juga. saya jenis yang saya mahukan pelajar-pelajar MJ ini mendapat yang terbaik. Betul. So kita pastikan walaupun dia 18 orang, technically you can go 1:15 dengan satu cikgu, 3 orang lagi tu kita tambah je lah assistant teacher. Tidak. Kita letak 2 cikgu untuk 18 orang. 2 cikgu untuk 18 orang. So ada some yang kata, "Puan, macam mana you nak make money?" It's not about making money. Pada saya, pembelajaran atau pendidikan, kalau you berpaksikan kepada profit semata-mata dan tidak mementingkan manusia kecil itu menjadi manusia yang lebih berguna kepada masyarakat, then it defeats the purpose. Betul. Kan? So profit over delivery of quality education pada saya perlu diseimbangkan. Betul, sebab purpose adanya tadika ataupun kindergarten ni adalah untuk develop. Betul. Kita nak develop kanak-kanak ni daripada kecil. Betul tak? Betul. Cakap pasal cikgu ni kan, saya impress lah dengan cikgu-cikgu yang boleh handle 10 hingga 18 student semua ni kan. Tapi kan mungkin Puan Sakinah dah nampak lah apa perbezaan cikgu dulu dengan sekarang. Sebab macam saya dulu, kalau cikgu tu garang sikit ke apa, kita macam menangis ke, kita apa pun, bila kita balik rumah cerita kat mak kita takkan put the blame dekat cikgu. Mak kita akan tanya kita dulu, apa yang kau buat kat sekolah? Macam tu kan. Betul. So mungkin sekarang pendekatan ibu bapa dengan cikgu pun berbeza. So mungkin Puan Sakinah boleh pandangan sikit lah cikgu dulu dan cikgu sekarang. Okay, menarik soalan tu, Jana. Kan, menarik kan? Sebab dia based on experience. Betul. So saya baru saja berkecimpung kan dalam dunia MJ ini, setahun lebih jugalah. Cuma yang saya sedar, guru-guru sekarang mempunyai cabaran yang lebih besar. Betul. Okay, sebab kita berhadapan dengan anak-anak skrin. Betul, screen time tu kan. Sekarang ni semua expose. Betul. So suddenly you nak, orang kata pisahkan anak-anak ni dengan skrin, ia sangat sukar. And diorang expect adalah apabila diorang menangis, you kena bagi diorang handphone ke, tablet ke, iPad ke. So bila you bagi dia a soft toy or you bagi dia a Play-Doh untuk diffuse dia punya atau distract dia punya attention tu, dia jadi mencabar. Okay, but I think cikgu-cikgu pada hari ini kesabarannya memang sangatlah teruji, sangatlah tinggi, sangat teruji. Pada masa yang sama, saya selalu ingatkan guru-guru di MJA bahawa amanah itu besar. Ya, amanah itu besar. Dan kita mempunyai, alhamdulillah, MJA mempunyai guru-guru yang sangat penyayang.
sangat peka Betul, saya kepada percaya tu. sangat peka kepada anak-anak kami. Betul. We treat our MJA kids as though they are our own kids. You know, macam saya pun kadang-kala ada juga terjebak menidurkan anak-anak ni, you know, dalam proses nak bagi diorang makan dan sebagainya. But guru-guru pada hari ini saya rasa perlu mempunyai aura yang mana kena ada daya tarik untuk anak-anak tu datang sekolah. Okay. So itu satu. Yang kedua, guru-guru perlu sentiasa adaptasikan kepada teknologi-teknologi baru. Ya, sebab STEM ni evolves. Betul. It evolves. Kita berjalan seiring dengan teknologi. Betul. So cikgu kena seiringkan the digital, walaupun dalam kurikulum prasekolah baru ada tunjang berkenaan dengan digital, tetapi saya sentiasa tekankan bahawa perlu ada keseimbangan between teknologi dengan emosi. Aspek emosi tu. Sebab kalau you tengok hari ni budak darjah 1 yang masuk sekolah, ada lagi yang masih belum ready sebenarnya. Betul. Tu saya perasan juga kadang-kadang sebab sekarang kan zaman teknologi, kita semua tengok kat through social media. Yeah. Especially bila kanak-kanak darjah 1 masuk first day, kita akan nampak banyak sangat perkongsian daripada ibu bapa semua tu kan. Dengan kepala masuk dekat kerusinya. Dengan tudung entah ke mana. Betul. Sambil betulkan tudung kawan, dia tudung tak betul. Tak ke mana-mana dah kan. Exactly. So nampaklah ada setengah student tu dia dah bersedia, ada setengah student tu dia tak bersedia. Betul tak? So mungkin Puan Sakinah boleh kongsi lah kan, sebab baru-baru ni kan kita ada dengar yang Kementerian Pendidikan ada mengumumkan tentang, saya tak tahu lagi pelaksanaan ni masih ongoing ataupun tak, tapi tentang kanak-kanak prasekolah akan masuk ke darjah 1 pada usia 6 tahun. Ya, betul. Betul kan? So mungkin Puan Sakinah boleh bagi komen sikit lah pasal tu. Adakah ianya sesuai ataupun sebenarnya kanak-kanak umur 6 tahun ni belum bersedia untuk masuk darjah 1? Okey. Usia itu. Dia topik panas tu sekarang. Topik panas kan. So kita nak komen lebih pun tak boleh. Very hot. So saya kena berhati-hati dengan apa yang saya cakap. Okay. Technically saya amat mengalu-alukan. Okay, saya amat mengalu-alukan inisiatif daripada KPM ini. Dan saya kira banyak kajian yang telah dibuat. Ya. Walau bagaimanapun reality lah. Okay, sebab kita kena lihat kepada on ground. Ya, on ground. Di mana kanak-kanak hari ini, kalau kita tengok banyak kan peristiwa-peristiwa darjah 1. Saya ambil contoh simple je. Anak saya homeschool. Ya, anak saya homeschool. Dan saya tidak berhasrat untuk masukkan dia darjah 1 pada usia 6 tahun. Okay, kerana dia lahir bulan Disember, so dia patut masuk darjah 1 pada tahun selepas tu lah. Ya, betul. Okay. Tapi saya as a parent, saya rasa dia tak bersedia. Betul. Satu sebab dia kecil, dia premature dan dia masih lagi dalam keadaan yang dia bersosial dengan orang-orang besar saja. Dia tak bersosial dengan kanak-kanak sebaya dia. Betul. So pada saya tak ready. Tapi bila saya pergi Jabatan Pendidikan, beliau menyatakan, atau pegawai menyatakan bahawa, Puan, you kena percaya potensi anak. Kan? You kena percaya potensi anak. So bila anak saya masuk darjah 1, dia masuk kelas belakang-belakang. Dia masuk kelas belakang-belakang. Walaupun streaming exam masa tu okey, tapi dia tetap masuk kelas belakang. Okey. Dan kelas dia dipenuhi dengan budak-budak yang pergi prasekolah. Okay, budak-budak yang pergi prasekolah. Dan saya kata, okey, masalah ni, habislah, you know. So saya menjadi ibu bapa yang anxiety. Concern lah, kita concern, betul. Very concerned, I had the anxiety dan sebagainya. But hakikatnya, dia dimasukkan ke peralihan. Okay, anak saya dimasukkan ke peralihan dan what happened was dia tak sampai 3 bulan. Sebulan tu terus keluar daripada peralihan masuk kelas biasa. Dia dah boleh adapt lah orang Dah boleh adapt. So pada saya kadang-kadang tindakan yang dilakukan oleh KPM ni, saya rasa ada hikmah yang tersembunyi. Dia ada pros and cons. Because potensi anak-anak ni adalah berbeza from one to another. Dan saya kira di MJA pun kita lihat benda ni berlaku. Yang mana ada student tu yang memang dia dah boleh cerita pasal atmosfera dah pun. Dia dah advance lah. Dia dah advance. Because mungkin ekosistem. Betul. Ekosistem di rumah itu yang membenarkan anak itu cemerlang lebih daripada usia beliau. Walau bagaimanapun, kita juga kena lihat aspek emosi. Kadang-kadang kita berlumba-lumba nak anak pandai. Akademik kan? Exactly. Betul. Kita berlumba-lumba nak anak jadi pandai. Tapi kita juga lupa bahawa anak-anak perlu diberikan
childhood mereka, kan? They're still kids. Exactly. They're Kita still nak main kids. je masa kita kecil Betul. dulu. Tapi saya faham ibu bapa pada hari ini dengan ibu bapa zaman dahulu mungkin berbeza. Betul. Parent ni hantar pergi piano, I pun nak hantar anak pergi piano. Masing-masing berlumba because it's a competition. Betul. It's FOMO. It's fear of missing out. Yes, betul. Gitu. FOMO. Wah, very Gen Z lah you. Very slap sangat. Tiba kan. Okay. Good one. So technically saya tak merasakan inisiatif ataupun dasar yang diperkenalkan tu negatif. And ataupun I salah. sangat menyambut baik. Okay, because again it's back to kids punya potential dan persediaan. Tapi question is, saya ambil simple je. Saya beritahu parents, ada parents MJA yang datang, "Puan, you rasa anak I ready tak? Umur 5 tahun ni." Soalan tu subjektif kan? Very subjective. Very So, subjective. saya kata, okay, berdasarkan kita punya observation for the past 1 month, kita bagi ni. Tetapi dia mungkin boleh improve daripada sekian. Okay. But again, it's a year. Kan? It's a year. It's a So, long dalam year. tempoh setahun ni, kita tengok sama ada daripada segi emosi, daripada segi akhlak, daripada segi adab, daripada segi akademik, dia boleh garap atau tidak. Pada saya, simple. As a parent, kita mungkin boleh tanya satu benda. Kalau anak boleh buat action based on kita punya instruction, 3. Pergi ambil cawan ni, letak dalam dapur dekat sinki. 3 Tiga instruction. Ambil cawan ni, Benda baru ni letak tu saya dekat belajar. dapur, masuk letak dalam sinki. Kalau anak buat sampai nombor 2 dan dia patah balik dekat you, Umi suruh buat apa tadi? Maka kita kena tengok balik daripada segi pemahaman, kan? Daripada segi cara komunikasi. Sebab kita nak tengok macam mana budak tu comprehend kita punya message, betul tak? Kita punya arahan. Betul. Macam saya kan tak ada anak lagi. Gitu Anak buah ada kan? Anak buah ada. Tapi kita Okay. macam kita nak tahulah kan, kalau dekat MJA ni, apa pendekatan ataupun persediaan untuk nak bagi budak-budak umur 6 tahun ni bersedia untuk pergi darjah 1. Mungkin Puan Sakina boleh cerita sikit lah apa dia punya pembelajaran kat sekolah, cerita pasal aktiviti dekat kelas yang MJA ketengahkan ke. Sebab mungkin sambil-sambil tu boleh kita tarik orang nak hantar anak-anak. Mungkin saya lah in future. Boleh, tak ada masalah. Okay, so technically bila kita every Monday, kita satu kita menerapkan disiplin. Kita menerapkan disiplin, kita menerapkan aturan rutin supaya students bila dia masuk darjah 1 nanti, dia tahu pagi hari Isnin kena ada assembly. Pagi hari Isnin kena nyanyi lagu negaraku. Pagi hari Isnin kena ambil rukun negara, kena angkat baca rukun negara, kan? Dan kita kena dengar apa cikgu-cikgu nak cakap. Okay? Dan kita akan ada aktiviti energizer which happens in school most of the time. Dan bila masuk kelas, kita akan buat secara teratur kelas mana masuk dulu, yang 6 tahun masuk dulu, dan 5 tahun dan 4 tahun, kan? So all this merupakan antara cara-cara kita menerapkan disiplin dalam students. Itu satu. Rutin daripada segi waktu makan, waktu tidur, waktu belajar, waktu main. All this is part of curriculum prasekolah, kan? Dan ada peruntukan-peruntukan masa yang tertentu. So majority of the time bila mereka berada dalam kelas, sama ada ia akan berbentuk kepada membaca, menulis dan mengira, tetapi ia juga ada imbangan hands-on activity. So they will macam 4 years old, dia akan ada the messy time, kan? The messy time sebab kita nak pertingkatkan dia punya motor skills. Mana-mana yang speech delay, dan kita akan adakan aktiviti-aktiviti untuk memudah cara bagaimana dia orang boleh mengurangkan speech delay tersebut. Okay. Tapi yang saya agak terpesona jugalah dengan kanak-kanak ni, kadang-kadang ada tu yang melahirkan emosi-emosi yang ekspresif, very expressive, you know. Dan sebagai contoh, kalau let's say kita tengah susun-susun katil untuk napping time, dia akan sendiri volunteer, teacher boleh tolong, you know. So maksudnya kita tengok kat situ, ada students yang very easy untuk volunteerism, berkemungkinan kerana dekat di rumah sistemnya begitu. So pada saya, untuk bersedia kepada darjah 1 tu, kena balance lah antara kena sekolah balance, dengan kat rumah. betul. Dan saya selalu mengambil pendekatan bahawa MJA, guru-guru dan juga saya merupakan rakan strategik
kepada ibu bapa. Ya, term tu rakan strategik. Kita berkolaborasi ya, ayah, mami daddy, papa mama. Betul. Sebab penting kalau kat sekolah dah buat fun, tiba-tiba balik kat rumah jangan. Dia jadi contradict kat situ. Betul. Kan? So dia akan rasa tak happy kat rumah. Exactly. So kita macam saya kata tadi, hala tuju MJA ni, kita nak melahirkan manusia-manusia kecil yang nak mendekati pembelajaran dalam bentuk yang paling ceria. Fun. Betul. Kan tak rasa macam belajar ni membebankan. Betul. Sebab saya rasa zaman dulu bila parents terlalu push kita untuk belajar, kita rasa pressure betul tak betul. zaman kita. Kita rasa macam kita kena kerja akademik tu. Kau kena dapat darjah 1 dan kena dapat nombor 1 dalam Betul. kelas kalau mak-mak kita dulu kan. So kita rasa pressure. So saya nampak sekarang punya cara dia lebih kepada kita titik beratkan emosi kanak-kanak. Apa dia punya minat. Tapi kalau Jana dulu masa kecil-kecil, bila tak dapat A tu, mak ayah buat apa? Mak saya dia agak chill sikit. Dia tak adalah marah sangat. Tapi abah saya garang. So dia akan macam tak adalah ikat kat pokok. Tak ada. Lepas semut ke? Itu kerengga. Itu saya je pasal pergi banyak pokok. Tapi zaman saya mungkinlah tak keterlaluan kan. Mungkin parents pun dah start ada awareness sikit kan masa abah saya dulu. So macam dia just macam bagi warning lah. Tapi bagi warning pun kita takut. Dulu kita takut dengan abah kita yang garang. Betul. Dia garang. Betul. Sampai sekolah pun cikgu garang. Ya, cikgu. Kalau ingat cerita apa tu, anak kampung Ya, cerita kan, anak kampung. Lat kan ada satu cikgu Cina dia yang tu kan pakai spek tu. kan very dia garang kan. Very dia garang. Kita daripada situ kita belajar respect cikgu juga. Betul. Bila cikgu Betul. garang. Tapi sekarang kalau cikgu garang sangat pun tak boleh juga. Kalau cikgu lembut sangat pun tak boleh juga. Saya fahamlah masalah cikgu sekarang. Diorang kena fikirkan banyak aspek. Betul. Kan untuk mendidik anak-anak ni semua. Betul. Sangat betul. That's why saya rasa bila persoalan bersedia atau tidak, parents pada saya juga perlu main peranan. Sebab kadang-kadang ada parents juga yang mungkin in denial. I'm not talking about MJA parents saya. Parents secara general. Kerana mereka mungkin terlampau mahukan yang terbaik untuk anak-anak, tetapi anak tu mungkin tak bersedia. Sebab sebagai contoh, ada juga tadika-tadika yang mempunyai anak-anak yang mula-mula nampak speech delay, tapi sebenarnya mereka perlukan bantuan yang lebih profesional daripada itu. So in my experience di MJA, kita ada juga anak-anak yang kita lihat ada ke arah kekurangan speech delay tu. Exactly. Speech delay daripada segi emosi, susah nak sharing, susah nak bersosial dan sebagainya. Even to the point yang dia interaksi pun tak ada eye contact. So those are some of the signals kan. Dan biasanya kita akan adakan komunikasi bersama dengan parents untuk lihat. Tapi ada kalanya juga kita kena tengok from the context of the kid kan. Kalau benda tu tak diperbetulkan sekarang, takut nanti later on dia akan lebih menjadi sukar, jadi worse kan. So sebagai contoh lah kita ada seorang anak kecil kan, dia akan kata teacher nak sutak. What is sutak? What is sutak? Is it new word? Saya Gen bagi Alpha je tahu. Saya tak tahu. Saya bagi Jana try tiga tekaan. Sutak tu apa? Sutak? Susu? Susu? Susu kotak? Susu kotak. Nampak tak? Dia gen semakin lagi tinggi gennya, semakin pendek ayatnya lah yang dia nak ni kan. So ada satu lagi, saya kata persediaan. Okay? Cikgu, saya nak rambut saya berdoyam. Berdoyam? What is berdoyam? What is berdoyam? Apa kata rambut dengan berdoyam? Dengan berdoyam kan? Berdoyam apa? Berdoyam is bergoyang. Okay. I kena banyak belajar ni. Ya, banyak belajar. So, as teachers, again, macam yang kita tanya tadi, apa beza cikgu sekarang dengan cikgu dulu? Cikgu sekarang kena kreatif untuk berfikir secara puitis. Sikit lah, betul. Kebat kita orang kena lebih sikit lah. Kebat kita orang kena lebih sikit. Betul. But at the end of the day, yang penting, sebab anak tu mungkin akan jerit, nak sutak kan. Yang kita ni duk fikir, benda lah kalau sutak. Kalau saya lah jadi cikgu tu, saya tak ada kesabaran. Mungkin saya membentak sutak tu apa. Tapi tak boleh kan? Tak boleh. Saya tak cikgu kan. So kita kena seboleh-bolehnya cari cara macam mana nak approach, nak faham, nak comprehend apa yang diorang sampaikan. Okay, kita cakap pasal isu speech delay tadi kan, antara cabaran-cabaran. Saya rasa
sekarang ni mungkin kalau kita perasan isu speech delay ataupun kanak-kanak yang tak pandai express ni lebih banyak daripada dulu. Sebab dulu dekat rumah two-way communication dengan ibu bapa tu saya rasa agak kerap. Sebab kita kurang didedahkan dengan, bukan saya nak cakap masalah screen time ni, dulu pun kita ada TV. Kita tengok juga. Tapi saya perasan masa zaman saya kecil, mak bapak saya banyak communicate dengan saya. Dan saya boleh express apa yang saya nak. That's why sekarang ni extrovert. Kalau tidak introvert dah. Terlebih Terlebih ni kan. cakap ni. So kita masalah speech delay tu mungkin kurang lah pada zaman dulu ada. Kita tak nafikan tapi mungkin kurang. So mungkin Puan Sakinah boleh bagi sedikit pandangan lah. Apa yang ibu bapa boleh buat dekat rumah untuk bantu anak-anak supaya dia tak ketinggalan dalam bersosial ataupun sasia, akademik dan sebagainya. Okay. Very good question. Seriously. Saya punya anak autism. Okay, saya ada seorang anak autism. Dan Sekarang umur dia berapa? Sekarang umur dia 12 tahun. Sekarang dia umur 12 tahun. Tapi saya detect benda tu early. You know, so how is it related to that question adalah pada saya di rumah parents mungkin kena luangkan lebih banyak masa dengan anak-anak, dalam erti kata paling tidak pun 30 minutes just talking about how was your day, kan, apa belajar hari ni, how they feel kan, because benda itulah yang akan membina kosakata mereka. Okay, vocabulary diorang akan bertambah dan sebagainya. Ada yang parents menyatakan bahawa, puan, anak saya ni speech delay. Tapi bila datang sekolah, hello je bercakap. Boleh je kan. Boleh dia je. just attention orang untuk dengar, fokus. Exactly. Dan betul. yang paling saya terkejut adalah bercakap dalam bahasa Inggeris British. Very fluent. Very Harry Potter. Yeah. Very Harry Potter. Maksudnya kat rumah mungkin dia banyak meluangkan masa tengok TV. Ataupun parents dekat kedai makan bagi anak tablet. Betul. Bagi anak tengok handphone. Sekarang banyak pula rancangan-rancangan. Orang cakap apa? Betul. Peppa Pig, Bluey, semua tu kan. Betul. Walaupun kita bukan mempromosi benda-benda tu. Bukan, kita tak promosi lah. Tapi itu antara yang betul. Kan. So kalau let's say tapi saya kira banyak kanak-kanak Malaysia terpengaruh dengan Upin Ipin, Omar Hana. Betul. You know, because those are the kind of cartoons yang banyak memberikan dari segi localization. Dan pada masa yang sama mengetengahkan adab, mengetengahkan bermain banyak bersama vocab rakan, baru. banyak vocab baru Betul. kan. Even Ranjit ke? Kan yang berpantun tu. Ranjit betul. So technically Upin Ipin memberikan anak-anak ini satu pendekatan bahawa okay, macam Upin buat kan. Tapi kalau dekat rumah parents, saya faham parents berkejaya especially balik dah penat. Betul. Kan, balik dah penat. Kita bukan nak salahkan parents, tapi diorang pun nak keluar mencari rezeki untuk anak-anak juga. Okay, so balik ambil anak daripada pengasuh, bawa balik rumah. Dah penat. You know, interaksi kurang. So pada saya it starts off with parenting. Okay, sebab kita tak boleh nak kata, even dalam Islam pun kita selalu kata anak ni umpama kain putih kan. Kita yang corakkan. Betul. So macam mana kita nak corakkan? Tapi jangan sampai corak tu jadi overload. Betul. Kan, corak tu jadi overload. You don't want to create an Einstein yang tak ada childhood memories kan. That will be sad sebenarnya. Exactly. So kena ada keseimbangan kat situ. Dan pada masa yang sama, sekiranya sesuatu berlaku, perlu ada conversation. Yang saya nampak anak-anak pada masa sekarang, mereka kurang conversations dengan parents. Mereka kurang conversation yang membina kepada sesuatu. So for example macam yang ini kan. Itulah yang saya nak tanya tadi tu. So saya bawa benda ni. So kerana ni adalah flashcard ya, yang antara produk yang MGA keluarkan untuk anak-anak. Dan untuk membolehkan interaksi ini berlaku. Boleh, gitu. tak ada masalah. Kita nak main drop. Boleh je. So apa yang berlaku adalah parents boleh menggunakan kad-kad flashcard ini yang very much terbina daripada STEM. Okay. So kat depan you have K for koala. Okay, kan, yes. K for koala. Lepas tu dan dia ada penerangan koala tu apa. Okay. So kalau budak-budak diorang kata panjang sangat kot cikgu. Tidak. Anak-anak sekarang ni mampu absorb untuk sponge benda-benda tu. So let's say you show one card in a night, for example. K for koala. Okay. Dan dekat belakang ni kita ada satu penyataan. Betul. Okay. Yang mana parents boleh kata, did you know koala sleep up to 20 hours a day? That's a lot of nap time. Okay. So itu boleh merupakan satu topik. Yeah. Should we sleep
20 20 hours hours. like the koala. Kan? Should we sleep that long in a day? So you create conversation dengan anak you kan. Jadinya one card a day. One Dah card a day ada- is enough actually It's kan. One enough. card a It's day. enough. So you boleh kembangkan K is for okay. What else? K is for kangaroo. Betul. So you kembangkan anak punya vocabulary, Betul. kembangkan anak punya creativity. Betul. Okay, K kalau untuk kuih apa? Kuih apa kita ada? Ketayap. Ketayak, Itu yang saya career. ingat. Career. So Betul. you boleh kepelbagaian. K untuk kalau binatang dalam bahasa Melayu apa? Kambing, kancil. Betul. Kan? So ini mungkin saya kira sedikit sebanyak flashcard boleh ni bantulah in betul. terms of speech delay punya problem. Exactly. Ataupun kita boleh bagi anak-anak lagi ekspresif lah. Ya. Sebab dia rasa seronok sembang dengan parents dia. So kat so- sekolah pun dia boleh buat benda yang sama. Betul. So you boleh kembangkan ni. Koala ni agak-agak ada tak dekat Malaysia? Tak ada cikgu. Ada cikgu dekat Ada. zoo. I ingat dekat Australia aja. Dekat Australia aja kan. Pandai budak-budak sekarang. Kan. You jangan main-main dia Jangan budak-budak main, sekarang. Saya bagi contoh lah Hari tu ada seorang anak ni dia tanya, cikgu, apa ni harimau kalau terbang nampak apa? Oh my god, Saya kebatnya. kata dia kata harimau kalau terbang nampak pelik kan cikgu? Cakap betul. Kalau gajah terbang nampak apa? So saya pun dengan penuh kebatnya memikirkan apa jawapannya. I rasa jawapan dia mesti something funny lah. Yes, something very funny. Saya kata, cikgu give up lah. Kan, cikgu give up lah. Dia kata, cikgu, harimau terbang nampak pelik. Gajah terbang nampaklah harimau tadi. Oh my god, I tak Kan? terfikir. Macam Betul mana lah. hari you tak ceria kalau dapat macam tu. So, these are the kind of conversations yang saya kira sama ada mungkin berlaku di rumah, mungkin tidak berlaku di rumah. Sebab di sekolah, you ada cikgu-cikgu yang melayan dengan sepenuh hati. Kan, yang melayan dengan sepenuh hati. Tapi mungkin kat rumah ada parents yang mungkin, saya tak kata semua, Tak semua. but mungkin ada parents yang mungkin macam kepenatan, Yelah, tak banyak sempat kerja sama and ada all. meletakkan pembantu rumah sebagai tunjang utama Betul. untuk berkomunikasi dengan anak-anak. So jadinya anak-anak tidak berinteraksi banyak dengan parents. That's why you nampak kadang-kadang tu ada parents yang quite renggang dengan anak kan. Ataupun tak boleh nak tangkap emosi bila anak sampai je dekat tadika menangis melalak dah tak tahu nak buat apa-apa. Betul. Kan. Tapi hakikatnya it's a mission yang kita nak buat di MJA bersama-sama dengan ibu dan ayah sebagai rakan strategik. Strategik tadi lah. Rakan strategik untuk memastikan Anak-anak ni, keseimbangan menyeluruh tu berlaku. Orang cakap it takes two to tango. Dia Of tak boleh satu course. pihak je yang Yes. bersungguh-sungguh, tapi dekat rumah pun perlu. Betul. Betul. Sama-sama. Which is flashcard ni menarik. Sangat membantu. Tapi apa Ah. yang lagi menarik Jana, on this flashcard adalah apabila you scan, kita ada QR code, you scan, dan apabila phone tu dihalakan ke koala ni, Okay. akan muncul koala tu secara 3D. Oh. Yes. So kita boleh at try least- tak kamera? Alah, baru nak tunjukkan kat penonton semua. Boleh kan? nanti kita tunjuk sekejap lagi. Tapi hakikatnya it's a pembelajaran yang interaktif. Maksudnya kalau I tunjuk you H for heart lah katakan. Dekat sana kot H for heart. Ya, kan? I ada sampai H for J. heart. So heart tu akan This keluar. Heart tu akan keluar menonjol. Alright, dan dia akan nampak bentuk 3D jantung heart, tersebut. betul. Dan kita tengah olah kad ini supaya dia boleh nampak 3D tu, dia boleh masuk sampai Small ke dalam. particles tu. Yes, exactly. So boleh nampak okay. 4 kompartmen kat dalam jantung tu kan. Kita akan buat the next level. This is something fun juga sebab kadang-kadang orang fikir perlunya flashcard ni untuk menggantikan screen time sebenarnya. Yeah. Tapi bila Puan Sakinah cakap tadi, kita boleh scan and then dia akan keluar 3D. Yeah. Actually, dua dalam satu lah. Betul. Sambil kita guna flashcard ni untuk communicate. Sebab kita faham budak-budak sekarang memang attach sikit dengan screen time iPad Betul. semua. So, diorang boleh tengok. Yeah. Diorang boleh experience benda yang sama. Exactly. Exactly. So betul. pada masa yang sama, conversation questions untuk ibu bapa. So betul. kita bantu ibu bapa, kita bantu anak-anak juga pada Betul. masa yang sama. Benda ni menarik. Mungkin in future nanti kalau saya dah ada anak nanti saya boleh hantar kat MJA InsyaAllah kan. boleh, tak ada masalah. Anak buah anak makan semua. Anak-anak semualah. Kita bawa Anak-anak semua satu semualah. kampung kan. Bawa satu Okey, kampung. kita cakap pasal nak hantar anak ke MJA ni kan. Mungkin ada parents kat luar sana yang tak pernah dengar pasal MJA ataupun tak tahu kewujudan MJA ni ke, ataupun tak tahu macam mana nak dapatkan info untuk hantar anak ke MJA ni. Okey. Itu Puan Sakinah boleh cerita sikit lah, bagi information sikit untuk parents kat luar sana. Okay. So MJA bertempat currently di Bukit Jalil. Betul. Meranti Park. Okay, Meranti Technology Park. So kita berada dalam kawasan Mimos, very secure dengan kata ciri-ciri keselamatan yang sangat
saya kira paling terunggul dalam Betul. MIMOS. Ya, kita ada tracker yang boleh memastikan anak-anak ibu bapa, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni sentiasa berada Dimonitor dalam lah. kawasan selamat kan. Kita juga ada video analytics yang kita boleh guna pakai untuk memastikan kita tahu bila budak tu depression, bila budak tu terlebih gula, bila budak tu berada dalam keadaan sedih, okey. Dan baru-baru ni kita juga ada install satu sistem yang mana kita ambil attendance, pada yang masa yang sama kita bagi parents pemantauan sama ada anak tu dah dihantar ke tadika ke tidak. Sebab baru-baru ni kita banyak kes ya, lah. baru-baru ni kita Betul-betul. dikejutkan dengan berita ibu yang tertinggal Betul. anak. Saya sangat We bersedih. are very sorry for that. Very sorry for betul. that as well. Dan kita nampak benda tu satu orang kata yang patut dielakkan. Betul. Yang patut dielakkan, dan bagaimana teknologi boleh membantu. So kita ada what we call as our attendance management system untuk tadika, yang mana kalau anak tu tak sampai at the time of certain time, pukul 9, pukul 9, parents akan terus dapat trigger notification. Okay, trigger notification yang mana adakah anak tuan telah selamat dihantar ataupun tidak. Kan, so kita notice ataupun something along that line lah, message tu kita notice anak you tak check in lagi, adakah anak tuan bersama dengan tuan. So dia Which kata, is benda ni sangat bagus. Saya rasa boleh jadi Yeah. salah satu solution orang cakap untuk Betul. masalah-masalah yang kerap kita dengar sekarang betul, ni. Sebab kita tak boleh nak blame ibu bapa juga. Ya, kan? betul kan. Sebab kadang-kadang ibu bapa pun dah too tired kan. Tired. So MJA berpusat di Bukit Jalil dan berada dalam kawasan MIMOS, full security. Kita insyaAllah akan expand further. Walau bagaimanapun, kita nak tengok dulu all the technologies that we can place into MJA itself. dan dipindahkan ke dalam branches kita yang lain. So the setup is going towards that lah. Dan di MJA, anda tidak perlu risau sebab kita punya kurikulum berasaskan kurikulum prasekolah Kementerian Pendidikan, tetapi advantage-nya adalah kita lebihkan kepada STEM. Okay, kita lebihkan kepada STEM. Itu yang pertama. Yang kedua, it's English based and it's also medium Malay based. So anak-anak dapat dua bahasa, Bilingual, orang bilingual, but majority of the time kita akan berbahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah kita ada guru-guru yang memang qualified, diploma in early childhood education, ya, dan telah mempunyai pengalaman dalam early childhood education yang sangat banyak. So kita akan pastikan kualitinya terjamin. Yang keempat, anak-anak ada keseimbangan kelas dan juga Playtime. Okay, playtime. So kita ada our playground yang memang sentiasa menjadi, orang kata, Itu adalah reason utama kanak-kanak nak pergi sekolah Betul, sebenarnya. exactly. Looking forward. Yes, so it's also a nightmare for parents sebab anak-anak tak nak balik. Tak nak balik Petang-petang tak tu saya balik. nampak juga kadang-kadang tu Yeah. tertunggu anak habis main dulu kan. Excited. So other than that, kita juga ada elective curriculum. Kita ada kelas kafa, kita ada kelas taekwondo, dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ni kita akan juga kenalkan kelas bahasa dan juga kelas arts. So anak-anak ada di luar waktu sekolah tu, dia Ada akan aktiviti. ada what we call as Ni our bukan enrichment budak-budak programs ni, lah. saya pun macam excited nak join Boleh, sekali. tak ada jadi masalah. student lah. Boleh, Tapi student dah tua lah. Okay, dan kita juga ada kelas tarian. So kelas tarian ni kenapa kita buat? Sebab kita nak buat persediaan untuk anak-anak tu lebih orang kata confident. Okay, sebab bila kita buat event-event di MJA, mereka perlu untuk bercakap, mereka perlu buat untuk persembahan juga. persembahan, exactly. So bila mana kita ada buat kelas-kelas begini, meningkatkan keyakinan diri para pelajar lah. So insyaAllah another in the pipeline, kelas public speaking. Oh, soon. Yes, soon. So kelas public speaking tu kita tak target untuk anak-anak MJA sahaja, kita juga akan buka kepada orang luar. Menarik tu. Ya. Yeah. So kalau anda tak ada tempat nak hantar anak-anak anda, boleh hantar ke MJA. MJA. Okay, kalau parents nak dapatkan info lebih, mungkin boleh kongsikan website. Okay, so MJA ke apakah? of course, follow kita orang di social media. Yes. MIMOS Junior Academy. Kami ada di Instagram dan juga TikTok, TikTok. ya. Kita walaupun sebab kita
macam acah-acah muda. So kita tak ada Facebook. So, ada Facebook untuk yang tua sikit lah, tua sikit. tak remaja purba. Ya, remaja purba. Kan. So kita ada MGA Instagram, TikTok, kita ada juga Facebook lah. Cuma tak berapa orang kata tak berapa strong Kita tak fokus di kat situ Facebook lah. correct. So Betul. kita banyak sebab kita banyak kepada generasi parents yang muda. Gen Z, anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang. Betul. So kita juga ada website mimosjunioracademy.com. So kat situ kita update lah all our Boleh dapat programs info. dan sebagainya. And one of the things yang kita juga buat waktu cuti sekolah, kita ada our signature program called Mimos STEM Stars. Is it a camp punya? Yeah, it's like a school holiday camp. Macam you all kalau US tu. Kat overseas. Overseas tu Masa kecil saya teringin nak pergi tahu summer camp. Orang ini mesti cakap. macam terlebih tengok cerita-cerita Hollywood ni kan. So tak apa Jana, I bawa summer camp tu datang sini. Tapi I boleh join tak? Boleh. Jadi facilitator. Boleh. So technically kita every time school holiday kita akan buat Mimos STEM Stars. Alright. So Mimos STEM Stars ni kita kenalkan tahun lepas. Dan baru lagi lah. Baru lagi. So kita perkenalkan tahun lepas. Dan Mimos STEM Stars ni asalnya hanya kita mulakan dengan sains dulu. So we had a lot of science module, nak jadi acah-acah CSI, marine biologist. Boleh jadi everything. Boleh jadi everything. All under the science punya bumbung. But tahun ini kita buka sikit Mimos STEM Stars tu. Bumbungnya adalah Mimos STEM Stars. Tapi tahun ni kita akan lebih kepada the engineering part. So the robotics, the coding, vibe coding, more technical. But pada masa yang sama kita juga akan buat the maths part. So maths part ni dalam STEM it could be things yang related kepada finance, kewangan. So apa yang kita akan kenalkan pada Mimos STEM Stars tahun ini adalah bagaimana kanak-kanak boleh celik kewangan. So boleh buat bisnes apa ni? Of course. So nantikan kemunculan Mimos STEM Stars tahun ini yang lebih kepada konsep sains, financial dan juga engineering, technical. So pasal sains ni boleh dapatkan maklumat dekat semua MGA. maklumat ada dekat Semua akan MGA, update kan? SOCMED dan juga di website. Okay. Banyak yang kita dapat input hari ni dengan Alhamdulillah. Sakinah daripada Thank you. macam mana. Mungkin lepas ni kalau orang tengok podcast ni akan lebih banyak, I mean like reach out tu akan lebih jauh lah akan pergi. Kalau macam tu saya kena belanja ngetih ni up sikit lah. Kan lepas ni kata air lain pula. Which is kita pun banyak sangat sembang hari ni. Kita pun dah nak sampai ke penghujung orang cakap. Sebab input-input yang Puan Sakinah kongsikan hari ni adalah perkara-perkara yang saya rasa ada parents kat luar sana, diorang tak tahu dan diorang perlukan information ni. Sebelum ni kita ada juga buat perkongsian dekat social media. Tapi mungkin parents ni kadang-kadang bila tengok, diorang dah berminat tapi diorang lupa nak pergi tanya ke, lupa nak tengok ke. So mungkin podcast ni salah satu cara lah. Betul. Untuk parents tapi saya dapat rasa info. banyak parents yang mungkin akan teruja untuk program-program tahun ini kerana program-program tahun ini akan diberikan mata PAJSK. What is PAJSK? Tak silap saya yang berkaitan dengan merit, berkaitan dengan kurikulum, sukan dan juga akademik. So yang tu kita akan bagi mata PAJSK yang mana anak-anak akan kumpulkan untuk pergi the next level lah dekat peringkat sekolah. So benda tu something yang diorang looking forward lah. Of Diorang boleh bawa course, something of from the course. preschool dekat sekolah Ya, nanti. betul. Menarik. Yeah. Menarik. Orang cakap apa education zaman sekarang kan. Yeah, Zaman kita sangat. dulu tu lebih straightforward. Betul. Betul tu. Tapi Jana masa sekolah dulu nakal tak? Saya Nakal ke good ke? kita balance lah. Kita balance lah. Alhamdulillah. Akademik kita balance. Nakal Patutlah tu pun sekarang, kita balance. patutlah sekarang pemerintahan juga nakal dia. Nampak tak Nur? No. Kali ni sekarang nampak lebih no sebab tak lama lagi akan ada anak. Betul tu. Soon. Doakan Saya doakan. Mungkin saya bilang anak saya in future. Saya doakan semoga Jannah diberikan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin. InsyaAllah. Nanti saya doa je Puan Sakinah. Saya nak hantar anak ni. Boleh. Tapi nanti bila kita buka taskar dengan transit nanti boleh lah. Boleh lah kan. Silap-silap saya yang kerja dekat transit tu nanti. Boleh, tak ada masalah. Saya perlukan orang yang ceria. Okey. Kita kena tanya bos. Okey. Baik. Okey Puan Sakinah, terima Okey. kasih untuk perkongsian, sharing hari ni. Banyak yang kita dah faham, banyak yang kita dah tahu. Daripada tak tahu, kita dah tahu. Daripada it's a fun conversation lah tu dia hari ni podcast Thank you kita very hari much. ni. Jemput I Jana. Sama-sama. Jangan serik, jangan takut untuk jemput I Tak, lagi. kita tak serik. Next time kita Tak boleh apa, repeat lagi. I tak ikat you kat pokok, don't worry.
Next time mungkin kita boleh cakap lebih lagi. Dan kita juga boleh bawa budak-budak MJA. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa banyak je budak-budak MJ tu yang mungkin lagi banyak bercakap lagi daripada saya. Kan? Cuma kita kena bersedia dengan bahasa-bahasa diorang lah. Itu nak cakap je sutak. Saya belajar 2 perkataan baru tapi hari I ni. rasa you tak payah letak kalau panggil MJA jangan letak coffee lah. Letak sutak. Letak sutak. Kena cari sponsor lah ni. Letak sponsor. Kan? Okay, kepada semua pendengar Ngeti Station, terima kasih sebab masih mendengar podcast kita, masih tengok podcast kita. So mungkin puan Sakina ada last words lah untuk hari ni kepada semua pendengar podcast Ngeti Station. Okay. Dan juga parents kat luar sana. Alright. So saya sarankan parents-parents yang di luar sana yang mempunyai anak kecil, hantarlah mereka ke MJA kerana MJA membentuk insan-insan yang punya hati dan perasaan dan juga cemerlang dalam akademik yang boleh membina tamadun inovasi di Malaysia, insya-Allah satu hari nanti. Empathy orang cakap. Yep. Empathy tu penting. Betul. Okay, terima kasih Puan Sakina. Sama-sama. Thank you for inviting me. Sama-sama. Okay. Jangan lupa saksikan podcast kita untuk next episode. Mungkin kita dapat lagi banyak guest-guest yang menarik. So until then, saya Jannah. Jumpa lagi. Bye. Bye. Jumpa Sakina, kita ngeteh dulu. Oh, jom. Yes.